Baik, dalam video kali ni aku just nak cerita pasal cara untuk kita beli barang-barang daripada TikTok ke, Shopee ke, apa-apa ke kan. Dan kita dapat cashback. Okay, aku dah guna benda ni lama dah. Dan aku dapat beribu-ribu dah sebenarnya. Okay, dan aku ada buat dah video sebelum ni. Tapi ada beberapa benda dalam tu yang tak berapa nak relevan lah kan. Jadi aku buat video baru versi tahun 2025 supaya mungkin yang tengok video lama tu akan faham sedikit, sebab ada banyak benda dah berubah dekat dalam apps tersebut yang mana memang bagus. Okey, tajuk pula. Okey, apps ni nama dia ialah Shopback. Aku rasa lama dah ramai dah orang dah kenal pasal Shopback, tapi ada yang belum. Okey, mungkin takut-takut ke apa ke. Aku akan cerita pasal app Shopback ni, tapi sebelum tu intro. Baik, app Shopback ni adalah satu apps yang mana kita boleh dapatkan cashback, okey, daripada beli macam-macam. Okey, kita boleh beli barang daripada TikTok, tak silap aku, Shopee, Lazada. Kalau hotel pun ada juga, macam Booking, lepas tu Agoda, apa semua macam-macam ada dalam tu. You just install Shopback, okey, dan kemudiannya apa akan dapat lah brand-brand tu. Tapi yang aku selalu pakai ialah untuk Shopee dan juga Booking lah. Okey, so macam mana kita nak dapatkan cashback? It's very simple. Kita masuk sahaja ke dalam Shopee tu. Okay, kemudiannya kita cari mana-mana link yang kita nak beli. Kita just share, kita copy link. Okay, copy link tersebut, okay, letak dekat dalam tempat dekat dalam cashback tu, dalam Shopback tu yang mana dia minta link. Letak dekat situ, dia akan keluar link tersebut dan berapa cashback yang kita akan dapat. Kita setuju, okay, kita pun tekan dan dia akan bawa kita kembali ke Shopee dan kita mula membeli macam biasa. Apabila kita dah beli, okey, cashback kita akan masuk dalam lebih kurang dalam seminggu macam tu kot. Kita akan dapat email, your cashback is confirm. Kalau kita beli barang-barang yang mahal-mahal, cashback dalam RM10, RM20 macam tu, kadang-kadang ada RM5, bergantung lah, kan. Dan ada yang 7%, 20%, 5%, bergantung. Dia bukannya platform sangat untuk dapatkan keuntungan, tetapi at least kita just nak kumpul sikit kan. Mungkin bila dah sampai dah dekat kata RM20, RM30, kita boleh cash out. Boleh lah kita beli makanan ke apa ke macam tu, ataupun kita nak rotate beli barang lain ke apa ke, macam tu. Sebagai siapa-siapa yang nak install Shopback, aku sediakan link dekat ruang bawah ni, dekat description. Okey, apa-apa sahaja berkenaan dengan Shopback boleh tanya aku dekat ruang komen. InsyaAllah aku akan reply. Aku dah guna platform Shopback ni agak lama, tapi memang aku prioritize untuk guna Shopee dengan Booking sahaja. Jadi kalau kata hang nak tanya aku pasal apps lain dekat dalam ni, aku rasa better hang try sendiri, sebab aku hanya pakai untuk Booking, dan kemudiannya Shopee, kemudiannya TikTok. Kadang-kadang aku jarang beli dekat beg kuning, dan kemudiannya kadang-kadang dulu kalau aku nak naik bas, aku akan beli juga. Naik bas pun boleh dapat tiket. Dapat tiket harga sama, lepas tu dia kembalikan balik duit tu dalam bentuk cashback. Dalam tu kumpul lama-lama, kita akan dapat juga pulangan tunai. So, bagi siapa yang nak join, go on, join dekat bawah. Dan aku rasa kalau ada any question, ada soalan ke apa ke, boleh tanya dekat ruang komen. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.